masih tak mencukupi. Masih tak relevan dengan kadar hidup masa kini. Tapi bagaimana MPGN melihat ataupun bagaimana strategi MPGN supaya dapatan yang diperoleh itu nanti, kajian itu nanti lebih adil dan lebih menyeluruh. Okey, sebelum saya jawab tu, saya perlu jelaskan kepada semua yang mendengar ni nanti bahawa gaji minimum ini bukanlah satu obat Betul. yang boleh menyelesaikan semua perkara berkaitan dengan upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton podcast Kesuma Jiwa? Mesti tertanya-tanya, mana hos yang selalu ada tu? Isa Jasin. Mana dia? Siapa pula yang mengemudi episod pada kali ini? Salam perkenalan, saya Nurishah Musa, selalunya berada behind the scene. Kami merancang topik-topik yang dibawakan kepada anda semua, topik-topik menarik oleh Kesuma. Tapi kali ini saya rasa terpanggil untuk be inside the scene kerana topik pada episod kali ini sangat-sangat relevan ataupun sangat-sangat bertepatan dengan kehidupan rakyat, iaitu gaji minimum, apa kesan kepada pekerja, majikan dan kos sara hidup. Bila kita bercakap tentang gaji minimum ni kan, sebenarnya kita bercakap tentang sesuatu yang sangat relevan kepada dua kumpulan ini, iaitu pekerja dan majikan, khususnya dalam mengimbangi dua perspektif berbeza yang mana bagi pekerja, gaji minimum ini ialah soal survival dan sara hidup, manakala bagi majikan, ia adalah soal kos, produktiviti dan kelangsungan operasi ataupun perniagaan. Dan bagi rakyat keseluruhannya, persoalan yang paling besar tetap sama, adakah gaji minimum benar-benar mampu membantu menghadapi tekanan kos sara hidup hari ini, lebih-lebih lagi ketika dunia menghadapi gangguan ataupun krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan, harga barangan, kos operasi dan kehidupan harian rakyat. Jadi hari ini saya bawakan tetamu khas daripada Kementerian Sumber Manusia yang akan menerangkan dengan lebih lanjut. Ini dia kita punya Iron Man lah untuk gaji minimum di Kesuma ini, iaitu bersama saya yang berusaha Tuan Haji Yusof bin Harun, Setiausaha Majlis Perundingan Gaji Negara. Selamat datang Tuan Haji, apa khabar? Baik, alhamdulillah, terima Nampak kasih. sihat hari ini? Alhamdulillah hari ini sihat. Okey, Tuan Haji, cuba cerita sikit lah. Berapa lama dah Tuan Haji tengok ataupun menjadi setiausaha di Majlis Perundingan Gaji Negara MPGN? Okey Puan, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Kesuma panggil Majlis Perundingan Gaji Negara pada hari ini. Saya sebenarnya dah berkhidmat lebih daripada 35 tahun. Lama. Okay, di Kesuma ini. Di Kesuma. Saya, di Kesuma saja. Ya, saya bermula di Jabatan Tenaga Kerja untuk menguatkuasakan undang-undang. Dan salah satu undang-undang yang kita kuatkuasakan adalah Undang-Undang Majlis Perundingan Gaji Negara. Okay, dan saya telah berada di Majlis Perundingan Gaji Negara sebagai setiausaha lebih kurang 4 tahun lebih. 4 tahun. Dan saya telah melalui satu proses bagaimana gaji minimum itu ditetapkan, iaitu masa gaji minimum Perintah Gaji Minimum 2024. So okeylah, jadi bila kita dah tahu ni, kita bukan bercakap dengan orang biasa-biasa ni. Kita nak bercakap dengan pakar, dan biar Tuan Haji Yusof terangkan kepada kita hari ini macam mana sebenarnya kerajaan laksanakan atau kuasakan perintah gaji minimum. Dan kita mulakan dengan penonton mungkin nak tahu apa sebenarnya gaji minimum ni dan kenapa ia perlu ada, Tuan Haji. Okey, begini. Gaji minimum ditentukan di bawah Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 ataupun dikenali dengan Akta 732. So lepas ni kalau saya merujuk kepada Akta 732. Di dalam Akta 732 ada diterangkan dalam bawah tafsiran di bawah Seksyen 2 apa itu gaji minimum. So gaji minimum asasnya adalah gaji pokok. Kita baca bersama-sama dengan tafsiran di bawah ILO, International Labour Organization, yang menjelaskan bahawa gaji minimum inilah gaji terendah untuk jawatan yang paling rendah. Kita merujuk kepada yang mana dipanggil in English floor wage. Gaji lantai. So apabila kita cakap gaji minimum, gaji pokok, dia tidak termasuk lain-lain bayaran dalam bentuk tunai.
Kalau saya terang dari segi aspek undang-undang sikit, di bawah Akta 732, gaji minimum adalah gaji pokok. Okey, di bawah Akta 265. Akta 265 ni merujuk kepada Akta Kerja 1955. Ada menerangkan gaji bermaksud apa-apa bayaran dalam bentuk tunai. Payment in cash tidak termasuk barang-barang allowance yang lain. So maksudnya dalam erti kata lain, gaji pokok ini tidak termasuk apa-apa lain-lain bayaran dalam bentuk tunai. Okay, saya rumuskan. Gaji minimum adalah gaji pokok. Gaji yang terendah. Dan dia tidak termasuk lain-lain bayaran tunai yang lain. Contoh, kalau contohnya majikan ada bayar gaji pokok katalah sebulan 1,700 dan majikan ada bayar allowance, contohnya allowance kehadiran katalah 200, allowance kehadiran tidak dianggap sebagai gaji minimum dalam erti kata gaji di bawah Akta 732 tadi. Okey. Jadi kalau kita dah faham konsep tu, sepatutnya tak ada persoalan gaji minimum tu tak cukup dan apa, sebab dia adalah seperti yang Tuan Haji cakap tu tadilah. Jadi kalau itu kita boleh katakan gaji minimum ni penting untuk dibincangkan hari ni, tapi sebenarnya apa isu-isu yang sering menjadi tanda tanya ataupun rasa ketidakpuasan kepada pekerja di luar sana? Okey, dia begini. Bila kita melaksanakan gaji minimum, ada dua pihak yang langsung terlibat, majikan dan juga pekerja. Of course, bagi pihak pekerja akan mengatakan bahawa gaji yang diberi ini terlalu rendah. Dan kalau majikan mengatakan bahawa apabila kita memperkenalkan gaji minimum ini, dia akan meningkatkan kos. Dan secara amalannya ataupun kita lihat apa yang berlaku di negara kita ialah gaji minimum ini adalah yang ke-6 kita ada. Perintah gaji minimum 2024 ni adalah kali ke-6. Kita bermula pada 2012. Dah ada 6 perintah dan secara puratanya kenaikan gaji minimum ini dalam 13%. Dan tempoh kenaikan tu lebih kurang dalam 2 tahun sekali kita ada gaji minimum. Kita mula 2012, 2016, 2018, 20, 22, 24. Kita ada 6 kali. Apabila gaji minimum terus naik dan kadar kenaikan dia boleh tempoh 2 tahun dalam lingkungan 13%, kalau setahun 5 ke 6%. Ini yang pada pihak pekerja mengatakan bahawa tak cukup. Betul. Tapi pada pihak majikan mengatakan bahawa ini satu beban kepada majikan. Satu beban, betul. Tetapi di peringkat kita di Majlis Perundingan Gaji Negara, kita ada jawatankuasa pakar-pakar yang melihat tentang perkara ini. Ada 2 indikator utama yang kita akan lihat sebelum kita menentukan gaji minimum. Apa tu Tuan Haji? 2 indikator tu penting. Pertama, kita melihat apa yang kita panggil pendapatan garis kemiskinan, PGK. Pendapatan garis kemiskinan semasa yang kita adakan, yang kita masukkan sebagai indikator dalam formula dalam kita menentu, ini adalah menentukan hak pekerja. Maksudnya apakah bayaran sepatut dibayar kepada pekerja berdasarkan keadaan tertentu, situasi tertentu pada ketika itu. Dan sekaranglah contoh. Yang kedua, indikator kedua yang utama adalah berkaitan dengan kita panggil median wage, penengah gaji. Penengah gaji ini menentukan kemampuan majikan untuk membayar. Betul. Bermaksud dalam kita menentukan gaji ini, 2 perkara asas ini indikator utama yang kita ambil kira. So maksudnya kita katakan di sini bahawa apabila sesuatu gaji minimum itu disyorkan kepada kerajaan, kita telah mengambil kira hak pekerja, apakah patut gaji yang diterima, dan juga kita telah mengambil kira apakah kemampuan majikan untuk membayar berdasarkan data dan fakta yang ada. Okey, jadi kalau macam tu, kita tengok kepada 2 perspektif berbeza, betul lah seperti apa yang saya utarakan tadi. Satu melihat kepada kos sara hidup, satu lagi melihat kepada kelangsungan operasi, sama ada beban pada pekerja untuk majikan untuk mengekalkan feasibility ataupun sustainability of syarikat tersebut. Tapi kita pun nak tahulah, macam tadi Haji dah sebut, sejarahnya bermula daripada berapa belas kali tadi? Dah 6 kali. Dah 6 kali. Dan bagaimana pula kerajaan membuat penetapan gaji minimum yang terbaik untuk rakyat, dan siapa sebenarnya dalam MPGN tu? Okey, ini dia. Tadi saya terangkan pertama sekali adalah kita berdasarkan evidence base. Evidence base bermaksud kita perlu buat satu kajian. Setelah kita menjalankan kajian ni, kalau sebelum ini kita ada jawatankuasa teknikal. Jawatankuasa teknikal ini dianggoti oleh pakar-pakar. Kita ada wakil-wakil daripada universiti tempatan, profesor dalam bidang ekonomi, dalam bidang human resource, dalam bidang sumber manusia dan sebagainya. Okey, apabila kita dapat
dapat berdasarkan evidence base ini, kita dapat satu angka ataupun satu proposal ataupun satu syarat, kita akan bawa kepada Majlis Perundingan Gaji Negara. Okey. Siapa yang ada di dalam Majlis Perundingan Gaji Negara? Di dalam Majlis Perundingan Gaji Negara, kita ada wakil majikan, Okey. kita ada wakil pekerja, kita ada wakil daripada pihak kerajaan, dan juga kita ada wakil daripada golongan-golongan pakar yang kita panggil anggota lain. So wakil-wakil ini akan berbincang dan selalunya pihak majikan akan kemukakan fakta-fakta dia bersetuju atau tidak bersetuju dan sebagainya. Pekerja juga akan mengemukakan fakta bersetuju dan tak bersetuju. Dan pihak-pihak pakar dan juga pihak kerajaan juga akan mengemukakan fakta-fakta masing-masing. Kemudian perkara ini dibincangkan. Syarat tadi yang dibawa oleh expert ataupun technical committee tadi akan dibawa ke majlis ini, akan dibincangkan. Dan setelah dibincangkan, mereka akan mencapai satu konsensus, satu persetujuan apakah kadar yang dipersetujui. Saya ambil contoh, ini pengalaman sebenarlah, pengalaman masa Perintah Gaji Minimum 2024. Okay. Contoh, kita 1,700 kan yang Tuan kita, Haji? pada ketika itu dipersetujui 1,700. Okay. Tapi sebenarnya apabila kita bawa kepada pihak kerajaan, kita ada 3 kadar yang kita bawa. Kadar apakah kadar yang di atas paling tinggi, kadar tengah-tengah dan kadar di bawah. Dan kenapa kadar-kadar ini kita cadangkan? Dan apakah implikasi apabila kadar ini kita kemukakan? Contohnya implikasi, saya ulang tadi lah, implikasi kepada ekonomi, implikasi kepada sara hidup dan sebagainya. Itu dia punya bagaimana ia dibuat dan kita sure kepada kerajaan. Dan seterusnya apabila majlis telah mencapai satu persetujuan, satu konsensus, satu kadar dan juga perkara-perkara lain tentang pemakaian. Sebenarnya sure berkaitan dengan gaji minimum ini, bila kita bawa kepada kerajaan, kita akan bawa satu kadar dan juga pemakaian, ketidakpakaian dan sebagainya. Dan seterusnya perkara ini akan diangkat melalui Kementerian Sumber Manusia kepada kerajaan. Apabila kita angkat kepada kerajaan, ada satu proses lagi yang kita buat. Bermaksud di pihak kerajaan kita perlu kita perlu mengemukakan nota jemaah menteri. Apabila kita nak mengemukakan nota jemaah menteri kepada kabinet yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita perlu edarkan kepada kementerian-kementerian berkepentingan. Dan pada peringkat ini ada 14 kementerian yang kita akan edarkan. Dan 14 kementerian ini akan mengemukakan ulasan masing-masing terhadap syarat yang kita kemukakan. Dan syarat-syarat ni ataupun syarat yang kita kemukakan ini setelah mendapat ulasan daripada kementerian, kita perlu kemukakan pula maklum balas. Pastinya kementerian tu melihat kepada core business masing-masing. Betul. Ikut sektor dan sebagainya. Betul. So, selalunya lah, pengalaman Tuan Haji sendiri, kementerian ni selalunya bersetuju dengan apa yang dibawa oleh Kesuma ataupun melihat kepada aspek ataupun perspektif mereka? Bersetuju tetapi ada cadangan. Bersetuju dan cadangan juga tambah baik. Contoh saya ambil contoh dalam hal ini, contohnya ada juga kementerian yang berpandangan bahawa implikasi sebenarnya gaji minimum ini lebih menguntungkan pekerja asing. Lebih menguntungkan pekerja asing lah. So dalam hal ini Kementerian Sumber Manusia perlu mengemukakan maklum balas. Sebenarnya gaji minimum ini kita tak boleh ada diskriminasi antara tempatan dan asing. Dia melanggar dari segi peringkat antarabangsa punya and so on so forth lah. Yes. Okey, kalau macam tu Tuan Haji, kita tahu kadar gaji minimum sekarang ialah RM1,700. Betul. Okey, dan dah tiba masanya untuk kerajaan kaji semula melalui MPGN dan boleh Tuan Haji bagi tahu juga kepada penonton di luar sana apa tujuannya dan kenapa kita perlu kaji dan sejauh mana simakan itu penting bagi memastikan ia kekal relevan dengan keadaan ekonomi semasa yang semakin dinamik dan ada kalanya dalam keadaan sekarang ni memang tak menentulah bila kita bercakap tentang krisis bekalan global dan gangguan bekalan global dan sebagainya. So apa pandangan Tuan Haji? Okey, pertama sekali kajian, kita cakap tentang kajian. Mengikut undang-undang di bawah Akta 732, kajian semula ataupun kajian impak hendaklah dijalankan sekali sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 tahun apabila satu perintah gaji minimum itu dikeluarkan. Contoh sekarang kita ada PJM 2024. PJM 2024 ni diwartakan pada bulan 12 Disember 4 Disember 2024. Tahun 2024 lah. So sekarang dah 2025, 2026. So sudah hampir 2 tahun. So maksudnya sekarang ni kementerian ataupun pihak Majlis Perundingan Gaji Negara perlu membuat kajian. Itu by law. Mengikut undang-undang buat kajian.
Kenapa dan dalam undang-undang membentukkan adalah kita kena buat kajian semula, kajian impact. Apakah implikasi gaji minimum ini kepada negara yang sedia ada yang ini. sedia ada ini. Yang sedia ada. Dia sedia ada. Dia kalau ikutkan bukan yang sekarang saja, setiap satu PJM yang dikumpulkan sebelumnya ada 6 PJM tu, 6 PJM tu pun kita buat kajian. I see. Dalam tempoh 2 tahun kena ada satu kajian dipanggil kajian impact. Soalan nombor 2, kenapa kajian ini penting? Okey. Ia penting untuk kita melihat apakah implikasi gaji minimum ini terhadap negara kita. Macam dia tanya tadi, apakah implikasi gaji minimum ini kepada majikan? Apakah implikasi gaji minimum ini kepada pekerja? Apakah implikasi gaji minimum ini terhadap pengangguran? Apakah implikasi gaji minimum ini terhadap kos hidup? Apakah implikasi gaji minimum itu terhadap inflasi? Banyak yang kita nak kena jawab dan kita kena lihat. Kita kena lihat dan kita kena maklumkan balik kepada kerajaan. Maksudnya bukanlah dua aspek tu saja pekerja majikan. Yes. It's dalam keseluruhan ekosistem. Yes. Bercakap pasal gaji ni lah. Okey, teruskan Tuan Haji. Jadi dalam kita nak memastikan perkara ini yang kita perlu buat kajian. Dan dalam kita melaksanakan kajian ni, of course kita ada metodologi yang kita gunakan, kaedah yang kita gunakan, dan salah satunya ialah kita nak dapatkan pandangan daripada pihak majikan, daripada pihak pekerja, sebenarnya apakah implikasi gaji minimum ini terhadap mereka. Dan pandangan-pandangan ni kita akan ambil dan kita akan come out dengan, kita akan keluarkan nanti dengan syur-syur yang akan kita kemukakan apakah kadar nanti yang bersesuaian. Sebab kadar juga nantilah kalau kita cakap setelah impact ni kita laksanakan, kajian ni kita laksanakan, kadar yang kita kemukakan sebelum ini, tadi saya tak terangkan Puan Aisyah, kadar ni kita, kalau sebelum ni kita pernah ada kadar mengikut wilayah. Maksudnya kita ada satu kadar gaji minimum, kita pernah buat yang pertama sekali 2012 mengikut wilayah. Maksudnya kita ada satu kadar di Semenanjung, kita ada satu kadar di Sabah dan Sarawak. Kemudian daripada PJM yang pertama kepada PJM yang kedua, perintah gaji minimum pertama dan kedua kita ambil 2012 kepada 2016, ada tempoh panjang sikit lah. Sebab itu PJM yang pertama pun kita kemukakan mengikut wilayah. Ada kadar Semenanjung satu kadar, Sabah dan Sarawak satu kadar. Kemudian kita ada kadar lain pula seterusnya 2018 kita buat kadar gaji minimum mengikut kita seragam seluruh negara nasional. 2018 lah. Ya, kita start 2018. Maksudnya lama jugalah kita ikut pada wilayah, sebab sekarang ni pun kalau kita tahu Akta Kerja Ordinan Sabah Sarawak pun kita dah standardize kan supaya Sabah dan Sarawak pun tidak ketinggalan. Okey, kalau untuk tahun ini Tuan Haji, untuk fokus utama kajian PJM 2024 ni apa dia selain daripada apa yang Tuan Haji cakap tadi? Mungkin salah satu aspek yang MPJM kata inilah dia yang we have to answer first. We have to get feedback daripada pekerja dan majikan di luar sana. Pertama sekali for sure kadar lah. Itu for sure kadar. Maksudnya sekarang ni 1,007. Adakah kita akan naik 1,008? Adakah kita akan naik 1,009? Adakah kita akan naik 2,000? Betul. Kadar ni bermaksud satu kadar, kedua bilakah nak naik? Bilakah akan naik? So maksudnya apabila akan dikuatkuasakan? Itu kita nak tahu. Contoh PJM 204 saya cakap tadi kita wartakan pada 4 Disember. Tapi kita mula dikuatkuasakan ada 2 tarikh. Ada 2 tarikh. Kita ada Februari dan juga Ogos. So Februari kita mula kuatkuasakan pada 5 dan ke atas. Okey. 5 pekerja dan ke atas kan. Yes. Lepas tu pada Ogos kita kuatkuasakan kepada yang semua sekali. So maksudnya pada kali ini juga kita akan lihat. Pertama yang paling penting yang kita nak tahu, yang kita nak dapatlah apakah kadar yang kita rasa patut dengan mengambil kira keadaan ekonomi semasa sekarang. Dengan apa yang berlaku di negara-negara teluk semua tu kan. So kita akan ambil kira semua perkara ini semua. Apakah keadaan yang bersesuaian? Kita akan lihat nanti. Kemudian bilakah ia akan mula dikuatkuasakan? Adakah kita nak kuatkuasa pada tahun ini? Adakah kita nak kuatkuasa pada tahun depan? Tahun depan tu kita nak kuatkuasakan mula pada bila? Adakah kita nak gunakan kaedah yang sama, bermaksud kita majikan kecil ni kita lambatkan sikit, kita mulakan dengan majikan yang besar? Betul. Atau adakah kita akan cakap bahawa kita nak balik kepada yang asal tadi yang saya cakap tadi tu, kita nak ada satu kadar yang berbeza mengikut wilayah. Semenanjung satu kadar, Sabah satu kadar, Sarawak satu kadar. Ada juga pandangan adakah kita nak ada satu kadar berbeza. Kita pernah ada satu kadar mengikut kita panggil strata, maksud bandar luar bandar.
Bandar lain, luar bandar lain. Kita pernah. lain. Kita Okey, pernah ada. okey. Jadi yang ini saya kata tadi, kalau tanya kepada kita di majlis perundingan, yang paling penting, yang paling hangat sekali dibincang, pertama sekali, kadar. Apakah kadar yang bersesuaian? Kedua, bila kita nak mula kuasakan? Kemudian barulah kita pergi kepada kaedah dan juga pemakaian ataupun ketidakpakaian. Tadi saya tak sentuh. Untuk PGM yang ada sekarang ni, dia tidak terpakai kepada perkhidmat domestik. Okey, betul. Masa aku pakai mat sekarang ni, dia tak terpakai. Yang sekarang. So pada masa akan datang, kita akan lihat juga. Mungkin Mungkin terpakai, mungkin betul? tak terpakai. Betul. Kita ada satu sekarang ni yang kita laksanakan, kita tak terpakai. Adakah pada masa akan datang kita nak terus dengan dasar yang sebegitu atau sebaliknya. Atau sekarang kita kena ambil kira juga kepentingan majikan. Ya, betul. Dalam keadaan sekarang ni, kalau kita terus naik, apakah implikasi kepada majikan? So ini perkara-perkara yang memang kita akan lihat secara mendalam. Okey. Jadi kita boleh katakan kajian perintah gaji minimum ini, PGM ini, ialah lebih tertumpu kepada sektor formal ataupun ada juga beberapa sektor lain. Tapi kita nak tahu jugalah, kalau yang sibuk-sibuk kita perkatakan sekarang pekerja gig, dia macam mana pula? Yang itu macam mana kerajaan lihat? Okey, dia macam ni. Kalau dah tanya tu saya jawab lah. Okey, pertama sekali pemakaian. Kita cakap siapakah yang terpakai gaji minimum ini? Betul. Okay, gaji minimum ini terpakai kepada sektor swasta saja. Sektor swasta saja. Dan apabila kita ada cakap dari Akta 732, Akta 732 ini perlu dibaca bersama-sama dengan Akta 265. Akta 265 ni Akta Kerja 1955. Okay. Dan perlu juga dibaca bersama-sama dengan Ordinan Buruh Sabah dan juga Ordinan Buruh Sarawak. Sebab di negara kita ada beberapa akta yang terpakai kepada pekerja. So maksudnya dari segi tafsiran pekerja, sebagaimana ditafsirkan di bawah Akta 265, Ordinan Buruh Sabah, Ordinan Buruh Sarawak. Apa yang di bawah Akta 732? Akta 732 kena baca bersama akta-akta ini. Okay, saya terang satu-satu dulu. Okay. Akta 265 memperuntukkan bahawa gaji pekerja yang terpakai kepada Akta 265 atau Akta Kerja 1950 adalah semua pekerja sektor swasta. Tidak termasuk badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan, sebab dia ada pengecualian. Yang itu kita tahu, yang itu kan clear, very clear. Okey. Di Sabah dan Sarawak, Ordinan Buruh Sabah dan Ordinan Buruh Sarawak sama juga. Dia terpakai kepada semua pekerja-pekerja di sektor swasta. Tetapi tidak ada pengecualian. Bila tidak ada pengecualian, bermaksud badan berkanun dan juga pihak berkuasa tempatan di Sabah dan Sarawak sebenarnya terpakai. Yang ini kita akan kaji balik. Yang saya maklumkan tadi pun baru bincang. Bulan depan kita akan pergi di Sabah dan Sarawak. Lagi sekali kita akan jumpa dengan pihak badan berkanun juga pihak bertempatan. Kedua, bila kita cakap pemakaian, dia tidak terpakai. Setakat ini melalui perintah tidak terpakai kepada perkhidmat domestik. Maksudnya perkhidmat domestik ni. Perkhidmat domestik ni pula ada tafsiran dia. Domestik server ni ada tafsiran dia. Dia bukan dia panggil perkhidmat domestik. Perkhidmat domestik ni dia seperti apa? Okey, kalau dia punya keyword dia lah, kita panggil ia terlibat dengan kerja-kerja yang terlibat dengan dipanggil private dwelling house. Maksudnya dia terlibat dengan kerja-kerja yang melibat rumah persendirian. Apa kerja-kerja yang melibat dengan rumah persendirian? Contoh, maid, clear lah. Jadi bibi kat rumah tu. Driver, pemandu, tukang kebun. Betul. Yang ini semua terpakai sekarang ini. Ini yang kita nak kaji balik. Adakah pada masa akan datang kita akan lihat perbezaan antara tafsiran maid tu juga tafsiran perkhidmat domestik. Jadi kalau macam tu, maksudnya kajian ni dijalankan ni supaya jabatan dia lebih menyeluruh dan lebih adil kepada semua. So jadi macam mana pula MPJN nak pastikan benda tu ataupun kajian ini melihat kepada semua aspek. Sebab macam mana pun nanti yang kita syorkan, kerajaan syorkan dan sebagainya, akan ada cakap-cakap yang kata masih tak mencukupi, masih tak relevan dengan kadar hidup masa kini. Tapi bagaimana MPJN melihat ataupun bagaimana strategi MPJN supaya dapatan yang diperoleh itu nanti, kajian itu nanti lebih adil dan lebih menyeluruh. Okay, sebelum saya jawab tu, saya perlu jelaskan kepada semua yang mendengar ni nanti bahawa gaji minimum ini bukanlah satu obat. Betul. yang boleh menyelesaikan semua perkara berkaitan dengan upah. Sebenarnya saya kena terangkan dulu. Sebab tu saya cakap tadi, gaji minimum adalah gaji pokok terendah, dan kalau kita merujuk kepada jawatan yang paling rendah. So kita ada juga gaji-gaji yang di atas daripada gaji minimum. So atas daripada gaji minimum ini, contohnya kalau paling rendah, saya selalu ambil contoh gaji paling rendah cleaner.
Itu gaji paling rendah lah. So tapi kalau atas daripada cleaner, gaji kerani, gaji technician, gaji yang lain di atas daripada yang cleaner ini adalah itu bukan rujukannya bukanlah gaji minimum. So ini boleh ditentukan dengan kaedah-kaedah lain ataupun campur tangan kerajaan dalam bentuk lain. Sebab tu kerajaan ada memperkenalkan apa kita panggil dasar gaji progresif. Dan juga DGP. Kita juga ada memperkenalkan garis panduan di bawah DGP, di bawah dasar gaji progresif. Dan kerajaan juga pernah memperkenalkan garis panduan gaji untuk TVET, untuk vocational punya gaji. Ini juga nanti Kusuma akan melihat, bukan hari ini kemudian kita akan nanti itu episod lain. Kita ada satu cerita kita cerita satu lain pula macam mana kita nak kerajaan akan cuba keluarkan satu garis panduan untuk rujuk gaji-gaji yang di atas daripada gaji minimum. Pertama, kena ingat bahawa gaji minimum bukanlah penyelesaian kepada semua perkara. Dia cuma sebahagian untuk jawatan yang paling rendah saja. Maksudnya untuk low skill workers Tuan Haji. Idealnya kita nak lihat bahawa apabila kerajaan kerajaan memperkenalkan gaji minimum, kita berharap gaji-gaji di atas daripada gaji minimum akan naik seiring dengan gaji minimum. Tapi dia tidak berlaku. Itu satu. Dua, macam puan tanya tadi, macam mana kita nak menyelesaikan? Yang itu kita akan lihat dalam metodologi yang kita gunakan semasa kita menjalankan kajian. So orang-orang akademik akan cakap kita akan gunakan beberapa kaedah lah, kualitatif, kuantitatif and so on so forth. So kaedah-kaedah ini kita akan gunakan. So kaedah-kaedah ini juga yang kita akan dapatkan maklumat sebanyak mungkin, dan daripada situlah nanti yang saya cakap tadi, yang mana kita akan ada sesi libat urus, kita akan ada borang. Yang ini nanti saya minta kerjasama daripada semua yang mendengar ni, nanti mungkin boleh memberikan maklum balas. Sebab kita ada kajian yang melibatkan bukan sahaja sesi libat urus dah selesai dah pun Tuan Haji kan. Dan kita ada kajian yang kita buka kepada lebih kurang seperti public consultation lah. Tapi siapa sebenarnya yang boleh jawab ni? Tuan Haji, betulkan sikit. Dan tempohnya lah kalau boleh. Ini puan dah tanyalah. Kalau ikutkan kita ada tempoh, tapi bila saya bincang dengan tim tempoh tu kita tak kisah sangat. Tapi kita naklah kalau boleh dijawab berakhir pada bulan depan lah. Bulan 6. Kalau tidak nanti maklumat yang diberi tu tak boleh kita analisa. Kita ada masa lah bulan depan. Macam dia cakap tadi betul, kita ada buat sesi libat urus, kita pergi dah 21 tempat kita pergi. Di semua negeri, di seluruh negara. Sabah dan Sarawak kita pergi 3 tempat. Total maksudnya kita dah pergi 21. Pusing kan? Kita dah pusing. Pusing satu Malaysia. Satu Malaysia kita pusing. Betul. Kita panggil majikan, kita panggil pekerja, kita panggil persatuan majikan, kita panggil persatuan pekerja, kita panggil wakil-wakil daripada kerajaan juga. Kenapa wakil kerajaan terlibat? Sebab dia melibatkan kontrak perolehan kerajaan. Contoh cleaning, kawan-kawan keselamatan, kan apa implikasi semua. So kita panggil dan kita dah minta cadangan, kita dah menerangkan apa itu gaji, kita terang dulu supaya dia orang faham, dan kita dah minta cadangan dan pandangan. So pandangan kita dah ada sekarang. 21 tempat kita dah ada. Itu dah kita dah buat. Tapi masih lagi ada yang minta sekarang ni. So itu juga ada lagi yang masyarakat tadi minggu depan saya ada yang request boleh tak datang ke tempat kita sebab kita rasa kita nak bagi pandangan kena ada request, itu juga kita pergi. Selain daripada itu kita ada borang. Ini yang tadi kita ada borang, kita ada sediakan borang ni nanti kita ada khas borang untuk majikan dan juga borang untuk pekerja. So ada soalan-soalan yang dikemukakan dalam borang ni nanti. So majikan dan pekerja boleh isikan borang. So mana-mana majikan kita adukan, sama ada majikan besar, sama ada majikan kecil, nak pakai 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang ramai orang pun kita galak. Maksudnya khusus pada SME jugalah, makro SME pun kan? Majikan kecil. Ada sikit lagi nak tambah Puan Isha. Tapi tadi ada tanya saya, tadi punya tafsiran, kita pergi kepada sektor swasta, formal sector. Tadi tanya gig betul. Gig sebab tu dia ada akta dia sendiri. Betul. Dan gaji minimum setakat ini kita tidak terpakai kepada pekerja gig. Sebab tu kita nak jelaskan, sebab masih bila kita ada penguasaan Akta Pekerja Gig 2025, ramai tanya. Antara isu dia ialah kadar pendapatan. Yang itu kita ada majlis perundingan gig. Itu episod lain. Kita akan terangkan dalam satu episod khas nanti. Jadi kalau kita tengok kepada kajian ni tadi Tuan Haji, kita lihat kepada SME lah kot yang lebih penting untuk menjawab kajian ni. Kenapa agaknya? Okey, macam ni. Dia panggil PMKS. Perusahaan medium, kecil dan sederhana. Okey. Kalau ikut dari segi statistik ataupun dari segi percentage, dia yang baru-baru ni kita ni dia bukan 96%. Dia menyumbang kepada keseluruhan majikan 96%. Okay, So tinggi. memang dia satu yang besar.
Bila dia satu yang besar, of course sebab itu kita memberi penekanan kepada perusahaan medium, kecil dan sederhana ini. Dan saya cakap tadi bila kita menguatkuasakan perintah gaji minimum pun kita bagi pengecualian. Lambat sikit untuk yang kecil yang kurang daripada 5 sebab adalah fasa dia, ada fasa dia. Kenapa dia penting? Pertama, ni ada himpunan besar. Kedua, syarikat-syarikat yang sebegini, syarikat majikan ini selalunya hasrat, ini kita cerita hasrat apabila kita buat gaji minimum, kita ada hasrat. Salah satu hasrat kita adalah kita nak kalau boleh majikan ini apabila kita perkenalkan atau kita kuasakan gaji yang terus naik, gaji yang makin meningkat, kita berharap majikan boleh beralih daripada labor intensif, intensifkan buruh kepada mekanisasi, kepada teknologi. Apabila you beralih dan you akan boleh naikkan gaji. So kita tak nak negara kita terus berada dalam negara di mana kita hanya berorientasikan pekerja tapi kita tak beralih. Untuk meningkatkan produktiviti, gaji semata-mata takkan boleh. Adoption kepada teknologi dan sebagainya, itu adalah satu perkara penting. Sejauh mana pula PMKS boleh beralih ke situ? Sebab tu kita menekankan, walaupun gaji adalah salah satu elemen, kita harap mungkin dasar-dasar lain juga nanti banyak kerajaan ada dasar-dasar lain yang sebenarnya yang kita akan bersama-sama untuk memastikan negara kita ni beralih. Kalau kita nak pergi terus kepada negara maju dan sebagainya, gaji ni salah satu faktor. Bila gaji terus naik, kita berharap majikan akan beralih kepada teknologi, kepada mekanisasi dan sebagainya. Otomasi dan sebagainya. Yelah, itu lihat kepada perkara yang lebih besar lah. Tapi mungkin ada yang masih ni Tuan Haji, masih rasa tak perlulah menjawab. So sebenarnya apa message Tuan Haji kepada majikan yang mungkin rasa survey ni tidak penting langsung untuk mereka? Begini, apabila kerajaan memberi peluang kepada semua di luar sana, sama ada majikan atau pekerja, untuk bersama-sama berkongsi dengan kita pandangan, cadangan dan sebagainya. Dan inilah kita perlukan, sebab ini penting, saya ulang sekali, ini sangat penting untuk kerajaan menentukan apakah polisi yang bila perintah gaji minimum polisi yang akan diperkenalkan pada masa akan datang. Dan perlu saya tekankan di sini juga bahawa apabila kita mengemukakan satu syaur kepada kerajaan, kita bukan saja mengemukakan syaur dari segi kadar gaji minimum itu semata-mata. Walaupun kita yang pentinglah kadar lah, orang nak tahu gaji naik kan, kadar. Tapi kita juga boleh bersama-sama dengan syaur itu, kita boleh mengemukakan apa-apa syaur lain berkaitan dengan gaji. Apa-apa syaur lain berkaitan dengan gaji. Sebab itu pandangan tuan-tuan dan puan-puan sana sangat penting. Walaupun pandangan tuan-tuan dan puan-puan sana bukan saja pandangan berkaitan dengan kadar, bila nak kuasakan, tetapi perkara-perkara lain yang berkaitan dengan gaji. Contohnya, apakah sebenarnya insentif lain juga sepatut ada. Sebenarnya setelah kita buat sesi labor, saya ada baca. Kita ada dapatan-dapatan yang kita nampak. Dan ada antara pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan daripada pihak pekerja pada masa kita buat sesi labor urus tu adalah, contohnya kerajaan selain dia ada memperkenalkan gaji minimum yang baru ni, boleh tak kerajaan bersama-sama dengan satu insentif? Insentif yang sebenarnya mungkin kerajaan boleh ada satu insentif. Kita adalah macam-macam insentif untuk memastikan bahawa majikan ni bukan saja gaji naik tetapi mungkin beralih kepada teknologi dan sebagainya. Majikan pun perlu berdaya saing. Yes. Tapi dalam masa yang sama, saya faham majikan punya perspektif, mereka juga memerlukan sokongan kerajaan. So kalau kita boleh tengok, insentif tu adalah salah satu perkara yang mungkin boleh membantu mereka lah. Tapi Tuan Haji, saya nak tahu satu soalan cepuk mas. Agaknya tahun ni ataupun kajian kali ni ataupun show kerajaan kali ni agak-agak boleh melepasi tak RM2,000 daripada 1,700? Pertama, itu soalan saya tak jawab macam tu. Saya jawab macam ni lah. Saya jawab macam ni. Kalau ikut kita punya, kita buat analisis lah. Saya pun kena bercakap base kepada data, fakta dan juga apa yang kita buat sebelum ni. Berdasarkan, saya cakap tadi, berdasarkan analisis yang kita buat sepanjang 6 PJM yang kita ada, 6 perintah gaji minimum, secara ni kenaikan kita lebih kurang 13%, 13%. Untuk tempoh antara satu PJM dan satu PJM. Dan secara puratanya setahun lebih kurang 6 atau 5%. So kalau kita kira, kalau kita kira sini lah nanti kan. Kalau kita kira contohnya perintah gaji minimum kadarnya sekarang adalah 1,700 sebulan. Kalau katalah the next PJM katalah dia naik lebih kurang dalam 13%, ia menyumbang kepada berapa amount, itu boleh lah tidak semestinya. Saya tanya soalan tu soalan favourite di threads. Di social media ni banyak. Kadang-kadang kita di kementerian juga kita
Yelah, bila kita buat opening untuk untuk My Step dan sebagainya, bila kita kata ada kadar tu, dia di luar sana tu dia tak faham. Nampak gaji je semua dia pukul rata je. Dia kata 2,100 tak cukup, 2,300 dalam keadaan tahun 2026 ni 2,300, 2,100 tak cukup. Tu yang saja saya lontarkan supaya semua penonton kat luar sana faham bagaimana kadar ataupun gaji minimum ini dilaksanakan dan kita buat kajian lah bagaimana kerajaan membuat ke arah menetapkan kadar gaji minimum yang sesuai untuk rakyat Malaysia. Okey, seterusnya Tuan Haji. Okey, mungkin sebelum kita akhir ni lah, mungkin salah satu soalan terakhir daripada saya. Message yang tu tadi kita tengok pada aspek majikan. Kalau untuk pekerja juga, bagaimana ataupun apa message Tuan Haji kepada pekerja yang merasakan suara mereka ni tidak didengar? Apa sebenarnya bagi pihak kerajaan lah, bagaimana Tuan Haji melihat perkara ini? Pertama sekali, macam saya maklumkan tadi, untuk majikan dan pekerja jugalah. Pertama sekali, bila kita keluarkan satu kadar, kita dah ambil kira pendapatan garis kemiskinan dan juga gaji penengah. Ini dah ambil kira sebenarnya hak pekerja dan kemampuan majikan. Dia secara asas dulu. Selain daripada itu, kita dapatkan juga pandangan-pandangan daripada pekerja. Apabila kita dapatkan pandangan-pandangan daripada pekerja, kita akan tengok juga sebenarnya walaupun contohnya kita ada satu evidence based on fakta data sahaja, tapi kita dapatkan juga pandangan juga daripada pekerja. Macam saya cakap tadi, kita pergi seluruh negara dapatkan pandangan. Dan pandangan-pandangan ni kita analisa. Daripada pandangan-pandangan ini nanti, barulah kita keluarkan satu syor kepada pihak kerajaan. Apa yang dibuat di Majlis Perundingan Gaji Negara, saya boleh maklumkan di sini adalah apabila satu kadar itu, belum lagi kadar itu dibincangkan di peringkat Majlis Perundingan Gaji tadi. Kan? Jadi maksud apa yang saya nak cakap ke sini kepada semua pekerja-pekerja di luar sana, bahawa pertama, gaji minimum ini adalah gaji terendah. Saya ulang lagi sekali, saya kena cakap banyak kali supaya faham, untuk jawatan yang paling rendah. Dia adalah gaji minimum, dan gaji minimum ini adalah gaji minimum, bila kita cakap gaji minimum, dia untuk per individu. Dia bukan, ada juga kita cakap income, household income dan so on. Dia berbeza kalau cakap gig tadi, gig dia pendapatan. Ini adalah gaji untuk individu, satu orang, national, peringkat kebangsaan, yang dia patut dapat adalah sekurang-kurangnya 1,700 sebulan. Okey. Ya, tapi kalau katalah dia ada 2 orang satu keluarga tu, ada 3-4 orang, dia dah lain nanti. Sebab ini adalah untuk individu, dia bukan household. Dia bukan pendapatan isi rumah. Dia adalah pendapatan individu seorang. Dia individu. Maksud satu orang itu adalah 1,700 yang ada sekarang. So pada masa akan datang, saya ulang sekali, kita lalukan juga nanti untuk pekerja-pekerja yang ada di luar sana untuk menjawab soalan-soalan yang ada. Dan soalan-soalan itu nanti dapat membantu kita untuk kita pada masa akan datang, apakah kadar, saya ulang sekali, apakah kadar nanti yang akan kita syorkan kepada pihak kerajaan pada masa akan datang. Baik, begitulah tadi penerangan yang saya fikir begitu jelas dan sangat mudah difahami oleh tetamu khas kita. Dan sebelum kita mengakhiri episod kali ini, kerajaan ataupun Kesuma ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab survey kajian Perintah Gaji Minimum 2024 di mana? Di laman web www.gajiminimum.mohr.gov.my. Dan terima kasih sekali lagi Tuan Haji Yusof kerana sudi bersama podcast Kesuma Jiwa, dan semoga kita dapat bertemu lagi selepas dalam episod akan datang. Dan kerana saya nak maklumkanlah di sini, podcast Kesuma Jiwa ni, setiap suara tenaga kerja didengari, setiap cabaran difahami, dan setiap masa depan diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi.